Rabbani adalah mengikut jejak langkah para sahabat dan golongan yang terbaik daripada tabi'in dan menjauhi segala bentuk bid'ah. Dan ulama mereka yang menjauhi bid'ah. Tersalah, tersilap dalam ijtihad itu biasa. Itu kelaziman manusia. Tetapi sengaja membuat bid'ah dan menyeru dan mempertahankan bid'ah, ini adalah ciri-ciri yang berlawanan dengan ulama. Namun menjadi satu kekesalan apabila umat hari ini mudah diperdaya dengan sijil jubah serban, kepetahan bercakap dan kekreatifan berfatwa. Lalu seseorang itu terus dijulang sebagai ulama. Maka hendaklah mereka membetulkan minda mereka dalam menilai ulama supaya mereka dapat mencari jalan yang benar dan hak. Ulama yang sebenar dituduh dengan berbagai tuduhan zindiq, jumud, radikal, ekstremis, primitif, tidak progresif dan sebagainya. Dituduh sebagai golongan yang literal, kononnya tidak mengikut perkembangan zaman moden. Ulama yang diangkat adalah mereka yang disebut sebagai moderate, yang boleh memberikan fatwa-fatwa yang kreatif dan inovatif. Fatwa-fatwa yang telah diubah supaya sesuai dengan kehendak nafsu barat. Wal'iyadzubillah. Mereka ini dijulang sebagai tokoh umat, tokoh moderasi, tokoh kesederhanaan, tokoh wasatiyah dan sebagainya. Hakikatnya mereka membawa pahaman yang cukup ekstrim untuk menjahanamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara yang menyedihkan yang berlaku di zaman akhir zaman ini. Di zaman musannif rahimahullah sampailah ke zaman kita, bahkan di negeri kita, negara kita ini kita dapat saksikan dengan mata kepala yang jelas. Memang sedang berlaku. Golongan kafir di Amerika mempromosi tokoh-tokoh yang membahayakan akidah umat Islam. Dipromosikan dengan begitu kencang dan gencar. Dan didakwalah bahawa versi Islam yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang sesat ini sebagai Islam yang sebenar, Islam yang moderate, Islam yang diiktiraf, Islam yang digemari, Islam yang boleh kita buat kawan. Kami hanya memusuhi Islam yang ganas, Islam yang jumud, Islam yang radikal, Islam yang ekstrim. Kononnya begitu. Maka Amerika melancarkan serangan yang bertubi-tubi kepada gerakan yang dipenamakan sebagai Salafiyah. Dan mereka begitu mengangkat golongan Sufiyah, golongan Syiah dan ahli kalam, untuk menonjolkan bahawa inilah Islam yang sebenar. Sebaliknya Islam Salafi yang membawa kepada Al-Quran dan Sunnah dituduh dengan pelbagai tuduhan yang keji dan berat. Hal ini berlaku dalam masyarakat kita. Dan terbawa-bawa dalam kalangan umat Islam sendiri. Bukan dengan diayah kadhibah, da'ayah palsu oleh Amerika dan juga sekutu-sekutunya kaum kufar wal'iyadzubillah. Ini di antara perkara yang kita kena beri perhatian di akhir zaman. Memilih ulama yang sebenar dan melihat kepada ciri-ciri ulama. Ukurlah ulama itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kamu ukur Quran dan Sunnah dengan ulama. Karena tugas ulama ialah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Jikalau yang dibawa itu adalah kalam-kalam ulama salaf, mengikut manhaj salaf, mengikut ijma' ulama salaf, maka mereka lah ulama yang sebenar. Adapun mereka yang mempelekeh-lekeh ke jalan salafus salih, menjadikan bid'ah sebagai sandaran ataupun mempromosi ajaran-ajaran bid'ah atas nama moderation, kesederhanaan, wasatiyah dan lain-lain, maka mereka hakikatnya adalah ejen-ejen kaum kufar untuk memasukkan racun-racun pemikiran dalam umat. Wal'iyadzubillah min dzalik.